Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Morgan Rogers. Selepas pembelian pemain baharu, Unai Emery telah menggunakan mereka secara soft landing, iaitu tidak terus dijadikan kesebelasan utama. Jadi, corak permainan Villa seakan tiada impak positif kepada serangan dengan pembelian baharu ini, kecuali di bahagian pertahanan dengan kehadiran semula Ezri Konsa. Rogers yang bermain tidak tentu hala posisinya menambah tekanan pemilik-pemilik beliau. Game week ini berhadapan pertahanan Sunderland yang telah pun mengekang juara FA Cup game week lepas. Dilihat bermain secara kolektif ketika bertahan mahupun menyerang. Ini telah menyukarkan barisan serangan Palace untuk mendapatkan gol. Itu serangan Palace yang agak baik. Adakah anda yakin serangan Villa lebih baik dari Palace? Jika ya, anda kekal bersama Rogers. Tapi saranan hamba, cukup-cukuplah menambah tekanan hidup anda. Jual perancang kebangsaan England ini. Jual juga Chris Wood. Mungkin ada yang berpandangan hamba mungkin telah pun minum ketum dek kerana menyarankan untuk menjual aset yang bakal berhadapan pasukan baharu EPL Burnley. Sabar, dengar dahulu penjelasan hamba. Jika dilihat kepada perlawanan Burnley yang telah lepas, hanya di laman lawan sahaja Burnley dibolosi melebihi 1 gol. Di laman sendiri, mereka seakan kebal. Jika tidak disebabkan kecuaian Hannibal memberikan penalti kepada Liverpool game week lepas, sudah pasti Burnley akan mencatatkan 2 kali mata clean sheet di laman sendiri. Dengan kejurulatihan baharu Forest, ada kemungkinan Postecoglou memerlukan masa untuk mencari taktikal yang sesuai dengan pemain-pemain Forest yang sedia ada. Ini bakal memberikan kesan negatif kepada barisan serangan, terutama kepada Chris Wood. Oleh itu, jual beliau. Tips kontroversi game week ini, elakkan membeli Erling Haaland. Walaupun membawakan 13 mata game week lepas, mata tersebut perlu anda biarkan pergi. Peluang itu telah pun terlepas buat anda. Di laman sosial, ada yang sehingga ingin mengorbankan Salah untuk membawa masuk Haaland game week ini. Adakah ini tindakan yang bijak? Mari kita berfikir bersama. Kekal tenang, tarik nafas sedalam mungkin dan sedia untuk soalan hamba. Perlawanan mana lebih mudah? Everton di laman sendiri atau Arsenal di laman lawan? Sudah tentu Everton di laman sendiri, bukan? Jadi, adakah relevan untuk anda jual Salah yang bakal menentang Everton di Anfield untuk mendapatkan Haaland yang bakal menentang pertahanan terbaik liga di laman lawan? Kebanyakan pasukan tidak fleksibel untuk mendapatkan Haaland dengan hanya menggunakan 1 free transfer sahaja tanpa wildcard. Namun, Haaland juga tidak sesuai untuk dijual kerana perlawanan menentang Burnley di Etihad pada game week yang ke-6. Bagi hamba, jika anda pemilik Haaland, simpan beliau. Namun jika tidak, elakkan membeli penyerang kebangsaan Norway ini. Elakkan penyerang tinggi lampai Newcastle ini. Nick Woltemade telah pun menjaringkan gol pembukaan karier Newcastle beliau game week lepas. Jaringan gol kemenangan Newcastle tersebut telah membuatkan pengurus fantasi mula berfokus kepada penyerang kebangsaan Jerman bawah 21 tahun ini. Jika dilihat kepada stats, Woltemade hanya merekodkan stats XG pada rating 0.27 sahaja. Ini bermakna beliau mendapat peluang menjaringkan gol yang kualiti rendah, di mana peluang tersebut agak sukar untuk dijaringkan secara umumnya. Itu berhadapan pertahanan Wolves. Adakah beliau boleh menjaringkan gol dengan kualiti XG tersebut apabila berhadapan pertahanan Bournemouth game week ini? Rekod stats pertahanan Bournemouth juga antara terbaik musim ini dan Bournemouth juga ialah pasukan badi buat Newcastle. Saranan hamba, elakkan membeli Woltemade game week ini. Beli Senesi. Percaya atau tidak, selepas 4 game week berlalu, 8 daripada 15 aset mata tertinggi datangnya dari pertahanan. 2 dari baki aset tersebut ialah penjaga gol Vicario dan Roofe dari Sunderland. Kita mula melihat pola pertahanan merekodkan mata lebih baik dari perancang dan penyerang. Game week ini, hamba cadangkan Senesi dari Bournemouth. Senesi merekodkan 4 kali mata Defcon dalam ke-4 perlawanan The Cherries. Anda umpama mendapat Tarkowski yang juga mempunyai rekod yang sama, cuma pada harga B40. Senesi boleh membawakan anda sekurang-kurangnya 3 mata dalam setiap perlawanan, itu pun jika berhadapan kelab-kelab besar. Jika berhadapan kelab pertengahan dan ke bawah,
rating mata maksima beliau adalah di antara 4 ke 8 mata. Game week ini mungkin anda katakan perlawanan Newcastle adalah keras untuk mana-mana pertahanan. Namun, sedarkah anda dalam 4 perlawanan daripada 20 pasukan EPL, Newcastle berada pada tangga ke-12 dan hanya merekodkan rating XG 4.86 keseluruhan dan menjaringkan hanya 3 gol? Ditambah pula, Bournemouth mempunyai rekod baik apabila berhadapan pasukan Newcastle. Jika dahulu dengan adanya Isak pun Bournemouth dapat memonopoli Newcastle, ini kan pula tanpa Isak, bukan? Fikir-fikirkan. Jika senesi agak mahal untuk pasukan anda yang mungkin menggunakan draft Salah Haaland, Omar Alderete ialah jawapannya. Aset yang menjadi tumpuan pengurus fantasi pada harga 4 juta pound ialah aset seperti Steve, Rodden dan Gudmundsson. Namun, Omar ialah aset yang terbang di bawah radar. Dari 4 perlawanan, beliau telah merekodkan 2 kali mata DEFCON dan pada game week 2, beliau telah melakukan 9 kali tugasan pertahanan dan hanya 1 lagi sahaja tugasan untuk melayakkan beliau mendapat mata DEFCON tersebut. Omar bakal melayan kunjungan Watkins dan rakan-rakan game week ini. Ini ialah peluang baik untuk beliau bagi mendapatkan mata DEFCON, malah mata tanpa bolos, kerana selepas 4 game week, hanya Villa sahaja pasukan EPL yang tidak menjaringkan sebarang gol setakat ini. Berminat? Simpan Cody Gakpo. Selepas beberapa perlawanan, minit permainan Gakpo dilihat semakin terjamin berbanding musim lepas. Gakpo telah beraksi penuh 90 minit setiap perlawanan sejak game week 1. Dengan skill versatile beliau, Gakpo lebih gemar diguna pakai slot berbanding Ekitike. Dengan kehadiran semula Isak tidak lama lagi, kedudukan Gakpo dijangka akan selamat. Game week ini, Liverpool bakal melayan kunjungan Everton di Anfield. Ini ialah perlawanan Merseyside Derby game week ini. Perlawanan yang penuh melibatkan ego kedua-dua pasukan bakal mensajikan drama-drama panas. Sudah tentu barisan serangan tuan rumah bakal melancar serangan bertubi-tubi ke kubu lawan. Ini bakal memberikan manfaat kepada Gakpo. Gakpo juga lebih cenderung cemerlang ketika beraksi di laman sendiri. Oleh itu, simpan perancang kebangsaan Netherlands ini. Simpan juga Mateta. Ya, pelbagai komen di laman sosial yang mengatakan dengan ketiadaan Wharton, Eze dan Sar, Mateta bakal mendapat kesan negatifnya. Ianya ada betul selepas hamba melihat perlawanan Focus Palace dan Sunderland di Selhurst Park game week lepas. Namun kekal bersama Mateta. Bagi penyerang dengan harga 7.6 juta pound dan ke bawah, hanya Mateta sahaja yang menggalas tugasan penalti pasukan beliau. Dengan kehadiran Yeremy Pino di dalam kesebelasan utama, keserasian sudah mula nampak semasa separuh masa kedua perlawanan Palace menentang Sunderland yang lepas. Palace juga lebih cenderung dan selesa beraksi di laman lawan seperti game week ini. Jika anda ingin menjual pun Mateta, siapa sahaja yang anda akan beli, bukan? Thiago menentang Fulham di laman lawan, Evan Nilsson pula menentang Newcastle. Dan jika anda memiliki lebihan bajet, beralih kepada João Pedro menentang United dan Haaland menentang Arsenal adalah tidak relevan game week ini. Oleh itu, kekal bersama Mateta. Segmen Maulana. Calafiori menjadi pilihan hamba game week lepas. Ramalan gol dari sepakan penjuru hanya menjadi kenangan. Namun Calafiori tidak blank dengan mata clean sheet game week lepas. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Anthony Semenyo game week ini. Ya, perlawanan Newcastle ialah perlawanan sukar di atas kertas. Namun disebabkan form dan rekod baik Bournemouth ketika berhadapan Newcastle, Semenyo menjadi pilihan Maulana game week ini. 2 gol dari beliau pada jangkaan hamba. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.